Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Anizulaika binti Faizal dengan kad matriks A24HP0030. Saya merupakan pelajar daripada program 1 SHPMH. Aplikasi pilihan saya ialah sebaik sahaja anda membuka aplikasi Tinkercad ini merupakan paparan aplikasinya. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa elemen yang dapat digunakan berkaitan dengan topik pelan dan dongakan. Elemen pertama ialah bentuk asas 3D, di mana dapat dilihat terdapat pelbagai bentuk yang disediakan dalam bentuk 3D. Elemen seterusnya ialah elemen view cube yang merujuk kepada arah pandangan objek, misalnya seperti top view ataupun front view. Elemen seterusnya merupakan dimensi yang merujuk kepada ukuran objek, misalnya panjang setiap sisi objek 3D tersebut. Akhir sekali merupakan elemen AR Viewer yang merupakan salah satu elemen untuk membolehkan objek 3D tersebut dapat dilihat secara nyata. Pilihan topik matematik saya pula ialah secara ringkasnya, topik pelan dan dongakan ini melibatkan 4 sukuan, iaitu dongakan sisi, dongakan depan, pelan dan juga sudut. Berikut merupakan contoh soalan berkaitan dengan topik pelan dan dongakan. Terdapat satu objek 3D dan terdapat satu lukisan pelan dan dongakan. Seperti yang sedia tahu, lukisan pelan dan dongakan terdiri daripada 4 sukuan, iaitu pelan, dongakan depan, dongakan sisi dan juga satu sukuan yang menunjukkan sudut 45 darjah. Setiap sukuan itu menunjukkan arah pandangan objek daripada pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas. Jadi, mari kita lihat bagaimana untuk menggunakan aplikasi Tinkercad ini untuk topik pelan dan dongakan. Seperti yang dinyatakan, kita boleh mengubah arah pandangan objek menggunakan elemen view cube. Seterusnya, kita boleh memilih pelbagai bentuk 3D yang tersedia di bahagian elemen bentuk asas. Ketinggian ataupun panjang sisi objek juga boleh diubah menggunakan elemen dimensi. Jadi, ini merupakan hasilnya. Ini merupakan pandangan daripada hadapan. Ini merupakan pandangan daripada sisi kanan. Dan seterusnya daripada pandangan pelan. Berikut merupakan gambar contoh objek 3D menggunakan elemen AR Viewer. Di sebelah kiri merupakan objek daripada pandangan hadapan, manakala di sebelah kanan pula menunjukkan objek daripada pandangan pelan. Melalui aplikasi AI Tinkercad ini, murid dapat melihat objek 3D secara visualisasi. Misalnya, terdapat salah satu elemen yang terdapat dalam Tinkercad ini, iaitu view cube, yang membolehkan murid untuk mengubah arah pandangan objek 3D tersebut. Misalnya seperti top view, front view dan juga right view. Aplikasi ini dapat membantu murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Misalnya, mereka dapat terlibat sendiri untuk mereka bentuk objek 3D mereka berdasarkan topik pembelajaran. Selain itu juga, mereka dapat menggunakan elemen seperti AR Viewer untuk melihat objek 3D tersebut secara lebih nyata. Kesimpulannya, aplikasi AI Tinkercad ini sangat berguna pengaplikasiannya terhadap matematik. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui aplikasi AI Tinkercad ini, ia membolehkan murid untuk membina, memanipulasi serta memvisualisasikan objek secara lebih 3D.
Keempatnya, ia dapat meningkatkan pemahaman murid lebih jelas terhadap topik pembelajaran, misalnya topik pernah dan dengarkan. Sekaligus juga, ia mewujudkan satu belajar yang lebih bermakna kepada murid.